Tuan Guru Abdullah Fahim bukan sahaja mufti Pulau Pinang pertama, bahkan merupakan antara individu penting dalam kemerdekaan negara kita. Tuan Guru Abdullah Fahim sangat menguasai ilmu falak. Ilmu falak ni apa? Mudah kata. Ianya lebih kurang macam astronomi lah. Kaji pergerakan bulan, bintang, matahari, dan ianya sangat-sangat penting dalam Islam sebab dari ilmu tersebut kita dapat tahu arah kiblat dan juga waktu solat. Dikatakan bahawa penetapan tarikh kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957 pun atas hasil perbincangan antara bapa kemerdekaan dengan Tuan Guru Abdullah Fahim. Tuan Guru Abdullah Fahim meninggal dunia di seberang Perai pada tahun 1961 dan antara legasi terbesar peninggalan Tuan Guru ialah melahirkan seorang Perdana Menteri Malaysia yang bernama Abdullah Ahmad Badawi, yang lebih dikenali sebagai Pak Lah. Seorang Perdana Menteri yang terkenal dengan perjuangan beliau kepada golongan petani dan golongan pesawah. Nak tahu lebih lanjut pasal Tuan Guru Abdullah Fahim, hampa boleh kaji sendiri. Apa yang pasti, kongsikan video ni sebagai ilmu dan marilah kita semarakkan bulan Ramadan ni dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa follow saya dan share juga video ini.